Korang biasa dengar cash is king kan? Hari ni dengar pula rakyat is king. Korang dah tengok ke video ni belum? Pasal New Force. Tengok video ni dulu kat profil saya. Rakyat is king ni slogan aja ke? Parti mana yang terjemahkan rakyat is king kepada sistem yang meningkatkan ketelusan dan accountability dalam politik? Tonton video ni sampai habis. Jangan lupa follow saya, komen, like dan repost video ni. Rakyat is king sebenarnya lebih besar daripada sekadar slogan. Ia membawa maksud bahawa rakyat ialah pemilik sebenar kuasa dalam sebuah negara demokrasi. Manakala ahli politik hanyalah pemegang amanah yang diberi mandat untuk tempoh tertentu sahaja. Semua orang politik cakap macam ni. Tapi rakyat is king berlaku ke? Ya betul. Perkara ni berlaku sebelum pilihan raya. Tapi selepas menang pilihan raya, siapa yang jadi king? Saya cuba terangkan dengan bahasa mudah supaya semua senang faham. Kenapa rakyat is king penting? Ramai orang ingat demokrasi hanya berlaku pada hari mengundi. Sebenarnya tidak. Mengundi hanyalah hari rakyat memilih pekerja. Selepas menang, rakyat masih menjadi bos. Bos bukan sekadar melantik pekerja. Bos juga menyemak prestasi, bertanya soalan, meminta laporan dan jika tak puas hati boleh menukar pekerja pada pilihan raya akan datang. Kalau betul rakyat is king, orang politik tidak boleh minta rakyat percaya tanpa bukti. Orang politik tidak boleh kata jangan tanya. Orang politik tidak boleh menganggap jawatan itu milik mereka. Tetapi sebaliknya, orang politik perlu membuktikan mereka layak untuk dipercayai. Perlu bersedia diperiksa dan perlu bersedia memberi penjelasan. Sebagai bos, korang sedar tak apa yang berlaku sekarang? Kita memilih pekerja tanpa tahu latar belakang mereka. Kita tak tahu kedudukan kewangan mereka. Kita tak minta pekerja tanda tangan kontrak bekerja. Kita tak tetapkan syarat jika dia gagal melaksanakan amanah. Perlu ke semua ni? Ya, memang perlu sebab kita lantik mereka untuk menguruskan negara. Duit kerajaan sebenarnya datang daripada rakyat melalui cukai, hasil negara dan sumber awam. Dan rakyat is king. Rakyat ialah pemilik negara. Ahli politik hanyalah pekerja yang diberi amanah untuk menguruskan harta rakyat. Sekarang saya nak tanya, ada tak parti politik yang benar-benar telus untuk kita membuat pilihan? Ada tak parti politik yang berani dedahkan kepada umum? Saya ulang, dedahkan kepada umum latar belakang kerjaya, pendidikan, kewangan, pengisytiharan harta dan dokumen aku janji. Jawapannya ada. Parti yang dianggap sebagai New Force, iaitu Parti Bersama. Kalau korang tak percaya, boleh tengok semua ni di bersama.org. Apa yang Parti Bersama buat ni adalah untuk membuang budaya lama iaitu politik sering bergantung kepada kepercayaan semata-mata. Parti Bersama membawa budaya baru iaitu jangan minta rakyat percaya. Buktikan bahawa anda layak dipercayai. Sebagai penutup, tak kira siapa kita. Kita adalah king. Kita adalah bos. Rakyat is king. Parti Bersama adalah satu-satunya parti yang berjaya menterjemahkan slogan rakyat is king kepada tindakan. Tindakan seterusnya terletak pada tangan kita untuk memilih. The ball is in our court. Jom kita sama-sama pertahankan rakyat is king dengan buat pilihan yang betul. Isytihar harta, tanda tangan aku janji, baru layak memimpin. Akhir sekali, saya nak bagi tahu. Rakyat tak tengok pun siapa yang paling ramai bawa penyokong semasa penamaan calon. Tapi rakyat tengok siapa yang paling meraihkan rakyat is king dan menterjemahkannya kepada tindakan. Ayuh Johor. Ayuh bersama. Semoga jumpa di video-video akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye.